Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nusyana Zulekha binti Ahmad Kamal. Saya dari kelas 3 Dinamik. Tajuk buku saya ialah Buat Tanpa Tangguh. Pengarang buku ini ialah Ain Masyarah. Penerbit buku ini ialah Komik Kau. PLT. Buku ini mempunyai 16 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang Buat Tanpa Tangguh adalah cerita kanak-kanak yang memamparkan situasi seorang kanak-kanak bernama Rania yang selalu benar menangguh kerja. Dia asyik bermain tanpa melihat masa. Dia sengaja menolak semua tugas-tugasan sekolah hingga ke saat terakhir yang ada. Dia merasakan segala perkara boleh dibuat dengan sekelip mata. Malangnya sifat bertangguh itu telah membawa pada. Saya suka buku ini kerana buku ini mengajarkan untuk membawa barang lebih berhati-hati. Nilai dan pengajaran buku ini ialah kita hendaklah membawa barang dengan berhati-hati. Sekian, terima kasih.